Hi everyone, I dah rendam gua sha dalam air sejuk. Before kita start buat gua sha, hari ni I nak share tutorial gua sha untuk hidung. Ini adalah gambar I before I pakai gua sha. Ini adalah gambar after I pakai gua sha. Kita tak nak cakap pasal muka runch. Kita nak fokus dekat area hidung sahaja untuk video kali ni. Before kita pakai gua sha, kita pakai roller dulu untuk relaxing. Tak mengejut sangat kita punya muka. So roll dekat area hidung macam ni dulu. Around 1 minute setiap side. By the way, siapa yang ada mata tak simetri, mata sebelah kecil, sebelah besar, you all boleh tengok I punya pin video. I dah share tutorial untuk mata. Bahagian hidung, you relax sahaja, lembutkan dekat sini and then you masukkan ke dalam. Masukkan dia 1, 2, buat sampai 10 ke 15 kali sahaja dah cukup. Dan pegang, tolak ke tepi. Tolak ke tepi macam ni. Step ketiga, pegang sini, tarikkan ke atas. Last step, guna yang area V-shape ni, you tolakkan ke atas. Nampak tak hidung I sini, dia nampak naik. Dekat sini dia dah kecut sedikit. So, ini untuk hidung sahaja. Kalau korang nampak I tengah live sekarang, boleh masuk live I akan share full face tutorial gua sha. So, next video I akan share macam mana nak dapatkan bibir yang simetri. Ingat consistent is key.